Maisara binti Mak Jusuf. Pada hari ini saya akan membentangkan slide berkaitan dengan projek tahun akhir saya. Saya mulakan dengan bab 1 iaitu pengenalan. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi pada era globalisasi ini telah membawa perubahan besar dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuklah dalam bidang pendidikan. Teknologi kini menjadi medium penting dalam menyokong proses pengajaran dan pembelajaran secara lebih interaktif, menarik dan berkesan. Penggunaan teknologi ini bukan sahaja membantu guru untuk menyampaikan isi kandungan dengan lebih sistematik, tetapi juga memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Aplikasi PowerPoint pada awalnya tidak popular dalam bidang pendidikan kerana kurang menekankan aspek penyampaian animasi. Pada awal penciptaannya, aplikasi PowerPoint hanya digunakan untuk menghasilkan slide, namun kajian ini akan menunjukkan perubahan penggunaan PowerPoint ke arah penyampaian lebih menarik dan berkesan melalui penggunaan animasi, video, gambar, teks dan audio. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif saya terbahagi pada 3. Yang pertama adalah mengenal pasti keperluan penggunaan aplikasi PowerPoint dalam pembangunan pembelajaran berdasarkan cerpen air mata dalang. Yang kedua adalah membangunkan aplikasi PowerPoint berdasarkan model Dig and Carry. Yang ketiga adalah menganalisis keberkesanan maklum balas murid sebelum dan selepas pembelajaran melalui aplikasi PowerPoint. Persoalan kajian ialah yang pertama, apakah keperluan penggunaan aplikasi PowerPoint dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam cerpen air mata dalang? Yang kedua adalah bagaimanakah pembangunan aplikasi PowerPoint berasaskan model Dig and Carry ini dapat menyokong proses pengajaran dan pembelajaran cerpen air mata dalang. Yang ketiga adalah sejauh manakah keberkesanan penggunaan aplikasi PowerPoint terhadap pemahaman pelajar sebelum dan selepas pembelajaran cerpen air mata dalang berdasarkan maklum balas yang diperolehi. Seterusnya adalah penyataan masalah. Dalam penyataan masalah ini dibagi kepada 3. Yang pertama adalah masalah yang kedua adalah penggunaan bahan batu mengajar yang bersifat konvensional. Yang kedua adalah kurangnya minat membaca dalam teks sastera. Dan yang ketiga adalah pendidikan sastera kini menghadapi saingan yang sengit daripada pengajian lain seperti sains, matematik dan sebagainya yang lebih menekankan kepada kemahiran abad ke-21. Seterusnya ialah kerangka konseptual. Berdasarkan kerangka konseptual yang dibina, saya membahagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa yang pertama adalah fasa analisis keperluan, di mana saya menggunakan objektif pertama dengan menggunakan kaedah temu bual. Yang kedua adalah fasa pembangunan. Fasa pembangunan ini dalam objektif kedua saya menggunakan pembangunan melalui model Dig and Carry, dan fasa ketiga adalah menggunakan objektif ketiga melalui borang soal selidik. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan bab 2, iaitu berkaitan dengan sorotan literatur. Dalam sorotan literatur ini terbahagi kepada 3 topik, iaitu kajian lepas berkaitan PowerPoint dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua adalah model Dig and Carry dalam pembelajaran dan pengajaran. Dan yang ketiga adalah kajian lepas berkaitan dengan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, saya akan mulakan yang pertama adalah kajian lepas berkaitan dengan PowerPoint dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian berkaitan aplikasi PowerPoint dapat dilihat melalui kajian Kalisbi Syamugan dan Bala Muketa, Mahliwin, Tengku Farahanis, Yudi Buryanti dan Nabila Aditya. Kajian berkaitan PowerPoint ini memperlihatkan penggunaan PowerPoint sebagai bahan batu yang berkesan dan sentiasa digunakan oleh pekaji lepas dalam pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya adalah kajian lepas model Dig and Carry dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian berkaitan model Dig and Carry dalam PDP dapat dilihat melalui kajian oleh Duratul Masyhurah, Muhammad Syawari, Nova Nabaga, Usman Mujahid dan Muhalifah. Kajian-kajian di atas memperlihatkan model Dig and Carry ini banyak digunakan sebagai model yang digunakan untuk membangunkan bahan batu mengajar di sekolah. Model ini banyak digunakan oleh pekaji lepas kerana model ini memberikan keberkesanan dan mempunyai langkah-langkah yang mudah diaplikasikan dalam bilik darjah. Seterusnya adalah kajian lepas berkaitan dengan cerpen dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian berkaitan cerpen juga dalam PDP dapat dilihat melalui kajian yang dilakukan oleh Nur Diana Muhammad Rafi, Muhammad Zulkarnain, Nur Wadihah, Muhammad Anis dan Amirah Izzati. Kajian di atas memperlihatkan kesemua pekaji memilih cerpen dalam kajian lepas kerana cerpen ini kurang dikaji oleh pekaji lain, dan cerpen merupakan karya yang sesuai dikaji kerana jalan penciptaannya mudah disampaikan dan mempunyai banyak pengajaran yang boleh dijadikan contoh kepada pelajar. Terakhir sekali saya akan menerangkan berkaitan dengan bab 3, iaitu metodologi kajian. Dalam metodologi kajian ini saya akan menekankan 8 tahap. Yang pertama adalah di fasa reka bentuk. Dalam reka bentuk ini saya akan membuat kajian lapangan dan kajian tinjauan. Untuk yang kedua adalah lokasi kajian. Lokasi kajian saya adalah di daerah Bacok, Kelantan. Dan yang ketiga, sampel kajian saya adalah pelajar tingkatan 4 terdiri daripada 30 pelajar dari daerah Bacok yang mengambil subjek KMK. Yang keempat adalah instrumen kajian, di mana instrumen ini saya akan menggunakan borang soal selidik dan borang temu bual. Temu bual ini dilakukan terhadap guru KMK. Yang kelima adalah kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan dan kebolehpercayaan ini saya akan memilih 2 pesara untuk menyemak dan memberikan kesahan terhadap soalan yang dibina oleh saya berkaitan dengan soal selidik dan temu bual.
Yang keenam adalah proses pengambilan data. Proses pengambilan data ni saya akan melakukan proses di mana di tahap pertama saya akan minta kebenaran oleh pihak sekolah mengambil tarikh sesuai untuk membuat guru sekolah dan mengambil tarikh sesuai juga untuk melakukan kajian terhadap pelajar di sekolah di daerah Bacok. Dan yang ketujuh adalah proses penganalisian data. Proses penganalisian data saya menggunakan dua kaedah, iaitu tembubuan. Tembubuan ini akan menggunakan analisis tematik dan soal selidik pula saya akan menggunakan analisis statistik deskriptif. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.